Kerana mereka telah menulis buku Hanayo untuk menjadikan negara ini negara Kristian. Dan kita terlupa ini negara kita. Dan mereka ingin juga merosak agama Islam dalam negara ini. Apa salahnya negara ini menjadi negara Kristian? Memang kita... Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, ini cerita mengenai Hanayo. Dia menang saman ke atas bekas IGP, Ketua Polis Negara. Inilah ucapan Musa Hassan. Dakwa disaman fitnah oleh Hanayo. Buku tulisan Hanayo, pengalaman dia menjadi inilah seorang Kristian yang dikatakan sebagai duta Tuhan lah untuk nak mengkristiankan negara kita. Tapi kalau kita tengok secara logik, buku tu dah 2004 lagi. Dilancarkan bersama PAS waktu tu, kerajaan PAS dalam negeri Selangor ni. Tak ada apa pun. Berapa orang yang termasuk Kristian jadinya. Benda yang kita tak nampak untuk nak seorang Melayu nak tukar di Kristian bukan senang. Tapi dijadikan bahan kononnya ni lah sebagai platform dia, sebagai seorang menteri beliau suka untuk nak untuk nak mengkristian kaum Melayu kita. Bodoh. Logiknya tak ada. Dia kuasa dia tak ada. Dan kita juga orang Melayu Islam kita ni kuat ibadah kita. Tak semudah terpelesong dengan Hanayo baca buku dia pun. Betul tak? Tapi itulah kadang-kadang dijadikan isu politik. Sebab apa? Dia di AP. Okey ya, ini ucapan Musa Hassan dalam satu forum yang sehinggakan Hanayo failkan saman. Percaya sangat dengan dakwah yang mereka lakukan, kerana mereka telah menulis buku Hanayo untuk menjadikan negara ini negara Kristian. Perlembagaan yang telah diwujudkan, iaitu nenek moyang mereka dah setuju. Sekarang pasal apa mereka nak menuntut perkara-perkara ini, ya? Jadi ini saya rasa kita perlu berjaga-jaga dalam perkara ini. Jangan kita termakan dengan hasutan mereka. Jangan kita percaya sangat dengan dakwah yang mereka lakukan, sehingga kita terlupa siapa diri kita. Dan kita terlupa ini negara kita. Dan mereka ingin juga agama Islam dalam negara ini. Kerana mereka mempunyai... Adakah rosak? Saya tak rasa. Saya walaupun saya taklah kuat kawan, tapi saya rasa jiwa ni kental. Kita ni tak mudah-mudah digoyangkan dengan cerita buku pasal Kristian tu. Pergi masuk kuil pun, masuk gereja pun kita boleh goyang kita punya iman. Dia tak mudah, betul tak? Tapi begitu mudah mereka mengandaikan kaitan dengan evangelist group. Mereka juga mempunyai kaitan dengan Yahudi untuk merosakkan negara ini. Dan banyak research yang telah saya buat, di mana saya dapati bahawa ada hubungan antara evangelist group dengan parti DAP di sini, kerana mereka telah menulis buku Hanayo untuk menjadikan negara ini negara Kristian. Ada juga orang Melayu mengatakan, apa salah negara ini jadi negara Kristian? Astaghfirullahaladzim. Sampai ada orang Melayu yang sanggup keluarkan perkataan itu. Apa salahnya negara ini menjadi negara Kristian? Memang kita dah banyak buat silap, terutama politician. Kita sendiri yang buat silap. Kita bagi muka banyak sangat kat dia orang. Bagi muka banyak sangat. Kenal siapa Musa Hassan ni lah, adalah antara pegawai polisnya yang angkat tilam turun naik mahkamah suatu kes lewat Anwar Ibrahim tahun 1999 2000 tu. Dia menjadi orang kesayangan atuk. Daripada pegawai entah biasa dinaikkan ketua polis Selangor sampai ketua polis negara. Telah mendakwa Kristianasi Hana menang saman fitnah ke atas bekas IGP. So kita tak menang dan raya mengetepikan keputusan Mahkamah menolak fitnah terhadap bekas IGP Musa sebelum ni. Belum ni dia menang. Mahkamah Tinggi telah menolak ia pada tahun 2024. Dulu tolak. Macam dia berbangga sangat PAS. So, Ketua Hakiman terkilaf dalam keputusan telah menolak samahan dia. Kami membenarkan raya ini dan memerintahkan agar keputusan beliau diketepikan. Memerintahkan Musa Hassan supaya membayar ganti rugi RM250,000 dan kos RM60,000 kepada Hanayo. Mahkamah Tinggi telah terkilaf bila menerima pembelaan defender berhubung justifikasi, komen yang wajar dan pelindungan bersyarat
bubuh kenyataan yang didakwa sebagai perusuh undang.